Tak cukup 6 syarat, haram dia buka puasa. Baik. Sekarang ni kita nak masuk syarat-syarat dia. Syarat-syarat yang membolehkan untuk kita buka puasa bagi orang yang kerja berat, bagi orang yang mengandung ke, bagi orang yang menyusu ke, bagi orang yang terlalu haus dan sebagainya, kena ada 6 syarat. Tak cukup 6 syarat, haram dia buka puasa. Syarat yang pertama, kerja dia ni adalah kerja yang tak boleh dibuat pada bulan Syawal. Tak boleh buat bulan Syawal. Kena buat bulan Ramadan juga. Kalau buat bulan Syawal, boleh mendatangkan banyak kerja. Boleh membuatkan kita ni tak ada upah yang nak memberi nafkah kepada anak isteri dan sebagainya. Maka cukup syarat yang pertama. Cukup syarat yang pertama. Yang kedua, pekerjaan yang tak boleh ditunda pada malam. Kerja berat yang tak boleh tunda waktu malam. Boleh buat malam, tapi datangkan mudarat, maka dia dikira sebagai tak boleh. Contoh, kait sawit. Kait sawit boleh buat malam. Nak jatuh sawit atas kepala, teranglah. Dengan ada ular. Ada orang kata, boleh ustaz, kita masukkan lampu, bubuh lampu. Banyak pula modal nak bubuh lampu, nak sambung sini, macam orang tak betul. Maka kerja-kerja dia yang kata kalau buat malam datang mudarat. Maka tu syarat yang kedua.